Pernahkah korang terfikir kenapa lori besar ada tayar berlambak-lambak? Nampak berlebihan, kan? Ada sebab saintifik penting di sebalik semua tayar tu. Bayangkan lori bawa muatan berpuluh tan. Kalau tayar sikit, berat tertumpu kawasan kecil. Apa jadi? Tekanan jadi tinggi, jalan rosak, risiko kemalangan pun naik. Ini tentang fizik, konsepnya mudah. Tekanan sama dengan daya dibahagi luas permukaan. Luas permukaan sentuhan tayar dengan jalan besar, tekanan pada jalan rendah. Macam kita pijak tanah lembut pakai kasut tumit tinggi, senang tenggelam sebab tekanan tinggi. Kasut rata, tekanan tersebar, tak tenggelam. Sama juga lori, banyak tayar, luas permukaan sentuhan bertambah. Ini agihkan berat muatan sekata, kurangkan tekanan jalan dan stabilkan lori. Elak jalan rosak atau terbalik. Inilah genius kejuruteraan, setiap tayar tambahan bukan hiasan. Ia komponen kritikal pastikan keselamatan, kecekapan pengangkutan berat, faham sekarang?